Tuan dan puan sekalian, dan antara ilmu yang penting, yang bermanfaat untuk kita semua adalah ilmu yang berkaitan dengan kekeluargaan. Tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti kekuasaannya, dia menciptakan khalaqalakum min anfusikum, dia menciptakan bagi kamu daripada kamu azwaj, istri-istri, litaskunu ilaiha, supaya kamu dapat tentera bersama-sama dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kamu berdua, dan bagi kamu semua mawaddah, kasih sayang dan juga rahmah. Dan ini merupakan bukti-bukti bagi orang yang berfikir, bagi kaum yang berfikir. Daripada ayat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, faedah yang cukup besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tujuan penciptaan suami dan juga isteri. Allah ciptakan isteri untuk bersama-sama dengan suami, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada kehidupan suami isteri ini dua sifat, dua keadaan, dua hal, iaitu mawaddah dan juga rahmah. Apa maksud mawaddah? Kasih sayang. Apa maksud rahmah? Kata Imam Ibn Ashur dalam tafsir dia Tahrir wa Tanwir, dia menyebut yang diartikan dengan rahmah, dia kata sifatun tub'ath ala husni mu'amalah, iaitu satu sifat yang lahir disebabkan baiknya komunikasi dan interaksi antara suami dan isteri. Itu dipanggil rahmah. Adapun cinta ni dalam hati, sesuatu yang lahir hasil daripada cinta, maka itu adalah rahmah. Bukti seseorang itu cinta pada isterinya, dia melakukan perkara-perkara yang baik, dia menggunakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Bukti isteri itu cinta pada suami, dia melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Dua perkara ni yang kita nak bahas. Mawaddah wa rahmah, cinta dan juga rahmah, iaitu kesan daripada cinta. Kita dalam masalah, apabila inilah tujuannya, visi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini berpasang-pasangan, supaya manusia ini tenteram, supaya wujud kasih sayang, supaya wujud rahmah. Maka kalau diperhatikan, hikmah ini cukup besar. Latihan ini, latihan untuk manusia memerintah dunia, latihan untuk manusia memerintah negerinya, latihan untuk manusia memerintah masyarakatnya, latihan untuk manusia menguruskan pejabatnya. Semua ini sebenarnya bermula daripada kejayaan dalam mengurus rumah tangga. Ustaz, bila jadi menteri, bila dah umur, mana mungkin tuan-tuan umur 21 tahun dah jadi Perdana Menteri. Lari kita tak jumpa lagi lah, wallahualam, satu hari nanti mungkin ada. Perdana Menteri kira-kira awal-awal pun 40-an kita kata-kata. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW anjurkan pernikahan untuk siapa? Orang muda yang menikah. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kata Nabi. Wahai pemuda-pemuda
siapa daripada kalangan kamu yang mampu, maka berkahwinlah. Apa maksud Nabi itu dalam wasiat? Kahwin muda-muda, supaya pemuda-pemuda ini mereka dilatih dengan usia muda untuk menyusun, mentadbir komuniti yang kecil. Kita katakan ahli keluarga, nak urus bini macam mana, nak urus anak macam mana, supaya suatu hari nanti dia keluar berhadapan dengan masyarakat dia mampu urus masyarakat dia keluar berhadapan dengan rakyat dia, suatu hari nanti dia mampu urus rakyat dia. Tapi kalau keluarga pun dia tak boleh urus, macam mana dia nak urus masyarakat dia, macam mana dia nak urus rakyat dia, macam mana dia nak urus negara dia, macam mana dia nak urus dunia? Mustahil. Tuan dan puan semua. Jadi mukjizat Nabi, walaupun kita lihat Nabi tak sebut secara langsung, tetapi penggunaan perkataan Nabi SAW adalah mukjizat. Nabi sebut orang muda suruh kahwin cepat supaya ada pengalaman dalam mengurus ahli keluarga, dan kemudian dia mampu untuk mengurus masyarakatnya, mampu untuk manage rakyatnya, mampu untuk susun strategi perniagaannya, contohnya kita katakan, dan seterusnya rakyat negara.